Saya ada keluarga angkat Cina tau. Keluarga angkat Cina, saya baru teringat balik, sorry. Keluarga angkat Cina ni duduk dekat dia pernah jaga saya masa baby. Tu yang saya bila saya imbas balik kenapa saya dilarikan sekejap sini, sekejap sini, sekejap sini. Lepas tu, pernah ada gambar lah dengan bapa angkat yang Cina tu, apa ni, bila saya duduk dengan yang Mac ni, ada satu masa tu dia marahkan saya, umur saya masa tu dah 10 tahun. Dan dia pernah jual saya dekat mak angkat yang Cina ni. Berapa ribu RM5,000. RM5,000. Kalau jual, kenapa dia terus menjaga? Yang ni bila dia dah jual, lepas tu mak angkat Cina ni cerita, cakaplah dengan Mac ni, dia cakap, "Kalau awak dah jual, awak dah tak boleh ambil balik." Cakap macam tu. Lepas tu saya dah happy dah duduk dengan mak angkat yang Cina ni. Sebab diorang bagi saya kasih sayang apa semua. Tapi, kejap je. Sampai sebulan kot. Tak tahu, rasa macam sekejap sangat lah. Masa tu umur berapa? Dah sekitar 10 tahun lah masa tu. Oh. 10 tahun ke. Saya dah tak sekolah, saya pun dah ingat dah. Tapi dia pernah jual saya. Dan saya ingat amount tu, RM5,000. Lepas tu, Dia ambil balik lah. dia ambil balik. Lepas tu agaknya, saya fikir sendirilah. Saya tak tahu yang sebenarnya kan. Saya fikir mungkin ada orang tolong dia buat kerja rumah ke. Lepas tu, dia ambil balik. Dia telefon, masa tu pagi dia telefon dia nak ambil balik. Lepas tu, mak angkat Cina dengan ayah angkat Cina ni pun cakap, bercakap berdua lah. Ini dah jual lepas tu nak ambil balik pula. Apa ni? Cakap macam tu. Lepas tu, ayah angkat ni dia tahu kisah saya. Lepas tu, dia bagi saya sekeping kertas kecil, dia tulis nombor telefon. Lepas tu dia bagi saya, dia cakap, simpan elok-elok nombor telefon ni, in case kalau berlaku apa-apa, telefon. Dia cakap macam tu. Lepas tu, saya cakap, okeylah. Lepas tu mak angkat dengan bapa angkat Cina ni pun, diorang bercakap sesama sendirilah. Dia cakap, apa pula dah jual tak ambil balik? Apa motif dia sebenarnya? Cakap macam tu. Masa tu saya takut. Saya cakap saya takut, saya tak nak balik. Lepas tu, ayah angkat pujuk, dia kata, tak apa, balik je. Kalau ingat nombor telefon ni simpan elok-elok. Kalau berlaku apa-apa, telefon je. Tapi